Dengar suara pun rasa macam bewok nyanyi. What do you think of haters? It's good. It's good. It's a good marketing. It's a good publicity. Just the way you handle them lah. Dia tak boleh lah nak suruh orang suka kita belaka. Semua hak komen, semua hak tengok, semua hak jumpa kita tu, semua hak berakhir kita belaka. Tak jadi gitu. Tu bukan manusia. Orang kata kalau tak ada haters, meaning to say we're not successful enough. If you have haters tu, dia tu cabaran. Dia bukan halangan, dia cabaran dalam you nak achieve the success. Kalau terlalu banyak haters tu memang Something wrong somewhere lah. Memang orang bercipta kamu ni. Tengok muka pun nyapoh. Suara pun rasa macam bewok nyanyi. nak kabur yang tak sedap. Dengar suara rasa macam bewok nyanyi. Tengok muka macam tenok, sakit kepala kan. Kena balance lah. Not everyone will like us, but we cannot get everyone to hate us. Haters ni benda yang publicity. Actually bukan haters je, benda-benda hak tak molek pun. Berlari telanjang tengah jalan. Mak orang nak tengok apa? Ya dah. Tapi membuat video semayang malam, puasa Isnin Khamis, ramah, orang tak apa nak tengok sangat. Kalau tengok pun jadi ada haters. Orang kata nak menunjuk pula amal ibadat pun ni. Haters lah, benda yang dia tak suka. Someone that displeased dengan benda orang cakap, ataupun dia ada different idea daripada benda, different opinion, different perspective, different idea. Dia membangkang lah benda orang cakap tu. Tak semestinya dia ni jahat. Dia ada hak memang gila ke orang kata bodoh gila kat aku. Benda dah tak kawan satu gila kat aku. Nak gila-gila sok kan yang gila kat aku. Dia ni gila glamour. Komen hak macam jahat-jahat sikit nampak macam hebat dia ni, yang berani lah. Haters ni kadang-kadang dia macam cakap lah, dia nak menumpang orang punya popularity. Because you need a substance untuk you promote yourself. If you sing along with everyone, maknanya mau cakap benda yang sama, orang ni suka, ya bagus and all. Benda biasa je lah. Bila mau jadi haters, daripada 100 orang yang komen, mu adalah dalam kalangan 5 orang yang membenci tu, orang akan nampak lah, stand out lah kan? Prinsip dia sama je. Mu tak pakai gawa pun, mu tak ada idea nak buat benda-benda, mu tak ada idea macam mana orang tu buat, dan mu kena carilah satu substance untuk menaikkan diri mu ni, to stand out in a crowd kan. Mu nak buat benda-benda lain-lain tu, ada dah orang buat, ada dah dipercayai, diberi perhatian bila dia buat benda-benda. Tak dapat tidak, mu kena cari satu substance untuk menampakkan dirimu ni. Mu go against it. Mu go against tu dengan keadaan yang ekstrim, dengan keadaan yang unpleasant, dengan keadaan extreme criticism. Kritik dengan keadaan yang tak ada tamaninoh, tak ada adab, biadab, kurang ajar. So orang akan nampak mu, oh sini pun dia komen, sana pun dia komen, dia ni memang tak bersetuju dengan orang. Orang buat benda-benda pun dia tidak akan bersetuju. So nak nampakkan dia tu wujud, orang nak kena realize dia punya existence, fully aware that person exists. Dia kena go against the flow. Walaupun betul benda orang buat, tapi dia cari perspektif yang salah. Memang wujud orang yang mencari publicity cara gitu. Yap. Publicity ni dia banyak cara. Cara yang baik dengan cara yang huduh. Mu akal mu molek, hati mu molek, mu akan carilah dengan cara yang baik. Okay.